Hai murid-murid, video tutorial kita kali ini mengenai usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Jom kita lihat bersama-sama soalan untuk topik ini. Soalan untuk topik ini, huraikan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh berikut bagi memajukan pentadbiran di negeri Melayu. Terdapat dua tokoh yang diberikan kepada murid-murid. Jadi, apakah usaha yang dilaksanakan oleh mereka bagi memajukan pentadbiran di negeri Melayu? Jom kita lihat bersama-sama. Antara tokoh yang terdapat dalam soalan tersebut ialah Datuk Muhammad Saleh bin Perang ataupun dikenali sebagai Datuk Bentara Luar. Beliau menjawat beberapa jawatan dalam pentadbiran Johor seperti Pesuruhjaya Polis pada tahun 1868, Ketua Jabatan UKO pada tahun 1883 dan Ketua Jabatan Tanah pada tahun 1887. Peta Johor yang dilukis oleh beliau. Tambahan lagi, ketepatan ukuran peta tersebut disahkan oleh pakar-pakar Jabatan UKO dari London. Selain itu, beliau juga mengasaskan pembukaan Bandar Maharani yang terletak di Muar, Endah dan Bandar Penggaram di Batu Pahat. Seterusnya, Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Datuk Muhammad Ibrahim Munshi digelar Datuk Bentara Dalam dan merupakan Ketua Jabatan Pelajaran Johor yang pertama pada tahun 1883. Beliau digelar Bapa Pendidikan Melayu Johor. Antara usaha beliau ialah menggalakkan perkembangan pendidikan moden melalui penubuhan Jabatan Pelajaran pada tahun 1883 dan sekolah-sekolah di Johor. Beliau juga telah membentuk Jawatan Kuasa Pelajaran Negeri yang terdiri daripada tokoh birokrat, agama dan masyarakat. Selain itu, beliau mendesak diwartakan pendidikan wajib kepada kanak-kanak Johor. Sekarang, murid-murid sudah tahu kan apakah usaha yang telah dilakukan oleh dua tokoh tersebut? Ini membuktikan bahawa negara kita memiliki tokoh kepimpinan berwibawa yang berusaha membawa kemajuan dan pemodenan untuk kesejahteraan rakyat. Cikgu harap penjelasan cikgu dapat membantu murid-murid untuk mengetahui usaha pembesar Melayu tempatan. Itu sahaja untuk video tutorial kali ini. Jumpa lagi.